Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, Met Malaysia baru sahaja mengemas kini amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan yang telah pun ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini, dan termasuklah di kawasan perairan Sabah Barat dan juga Sarawak Utara, di mana di kawasan perairan Sabah Barat dan juga Sarawak Utara ini, amaran ini adalah dikekalkan sehingga ke 12 Julai nanti, manakala di lain-lain kawasan perkapalan pula dijangkakan sehingga ke 15 Julai 2026. Dan berikutan ketinggian ombak dilihat boleh melebihi 4.5 meter, terutamanya di kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah, manakala di lain-lain kawasan boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bubuk kecil sukan dan juga rekreasi laut. Manakala aktiviti di pelantar minyak pula berbahaya di kawasan yang telah pun ditandakan dengan warna merah ini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula paparan imej kumen radar yang terkini. Dapat diperhatikan pada ketika ini keadaan hujan beserta ribut petir sedang berlaku melibatkan di bahagian pedalaman dan juga di timur semenanjung Malaysia. Di mana kita jangkakan keadaan hujan yang berlaku di Hulu Selangor dan pedalaman negeri Selangor ini boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Manakala di kawasan pedalaman negeri Pahang, di Rompin dan juga di bahagian timur negeri Johor ini pula dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca lembap dapat diperhatikan pada ketika ini di bahagian Kapit, Miri dan juga Limbang negeri Sarawak, juga melibatkan pantai barat, Labuan dan juga timur negeri Sabah. Mana keadaan hujan ini juga dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, ini sahaja yang boleh saya kongsikan dengan anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, X dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.